hati-hati. Woi, Amir. Sini Amir. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Afifidlan73. So hari ni aku ada dekat Tol Juru. For those yang tahu lah sini Tol Juru. Aku currently tengah menunggu Encik Aidil kita. Dia duduk Bukit Tengah je pun. Hari ni actually ada ride pergi Cameron Highland, anjuran daripada Encik Aidil. Tapi dia tak join, areh betul. Dia yang setting timing pukul 7 pagi ada dekat Petronas Sungai Bakap. Tapi end up sekarang pukul berapa? 7.11. Dia tak boleh pi, tapi dia nak juga pi ke Sungai Bakap. And then dia suruh aku tunggu tepi jalan, tunggu dia. Idea. So kita tunggu sat lah. Dia sampai, kita akan straight away shoot pergi ke Petronas Sungai Bakap. Peserta hari ni dalam 10 biji macam tu kalau tak salah. Asalnya list dalam 12-13 orang. Tapi ada yang tak dapat hadir apa semua. Yang finalize kemarin dalam 10-11 biji je. Okay, tak apa, tak ada masalah, tiada perasaan. Kita ride kali ni kita siap campur-campur ni. Yang apa, Kapcai pun dah. Kapcai pun ada. Yang join hari ni ada sebiji Y suku dengan Y16 biji. Paling besar kita ada R1 kali ni. R1 merah problem. So ya, sekejap kita sambung lah kalau ada apa-apa benda yang menarik. Ciao. Sampai dah Heidi, nak kena tunggu dia pula. Are. Gaya macam nak pi dah ni, macam nak ride jauh lah. Dah tu. Idea pun dah ada. Tak lagi sampai dekat kita sambung lain. Ciao. Hilang pula lah. Aduh. Ampun. Ada skru damper pula tercabut. Guys, kita punya sambungan. Kita sekarang ada dekat apa ni? Petronas Sungai Bakap.
kita refuel. Dah ada dah mereka duduk tunggu kita. Kesian kat mereka. Tak sat ada kecelakaan pula. Boleh hilang pula satu skru dekat damper ni. Lagi viral lagi ni. Aduh. So sekarang ni kita ni kalau tak right tak payah isi minyak bang. Bang, tak right tak payah isi minyak bang. Kalau balik parking tak payah isi minyak. So ID takkan ikut lah. Apa nak jadi. So jom lah. So kita ada kat daripada sini kita ada R1, kita ada Y16, kita ada RC390 yang tak pernah jalan jauh ni. Lepas tu kita ada CBR 250 RR Y15. Yang ni tak payah cakap lah. Kita ada MKC Mark III channel. Oh. Tapi tak dengar lah hampa punya audio dekat video. Okay, so kita akan teruskan perjalanan. Akan ada yang akan join daripada Jawi. And then kita proceed lah. Mak Kri jalan tu. Dah. Baik tak payah ikut. Apa ni? Alah. Bagi mereka pergi dulu lah. Kita duduk belakang sekali. Mak Kri duduk depan tak apa. Bagi mereka pergi dulu lah. Bagi mereka pergi dulu. So Faiz ada sini. Okay. Bagi dia jalan dulu tak apa. Kesian kat dia nak tunggu. Jadi aku dengan Abang Zack kita berhenti kat Bukit Gantang. Bukan berhenti nak refuel, just nak tunggu orang lain. Kalau mereka berhenti juga Bukit Gantang, kita berhenti lah. Kalau mereka jalan, kita terus jalan. Tambahan pula aku pun baru nak pakai kita video Tambahan pula aku pun baru nak pakai glove. Okay, so kita ada RC390 dengan Abang Zack. Kita akan jalan lah. Geng-geng Kap Chai dah lepas dah. So kita boleh pelan-pelan lah jalan. Mak Kri kata ada wet. Tak apa, Mak Kri duduk single lagi. Tak elok lah tu. So jom. Ciao. So kita dah sampai Sungai Perak. Exit pula. Encik Sungai Perak. Kita kena berhenti juga kau mana pun. Kap Chai nak kena top up minyak kau. Ayo. Ada event apa ke? Assalamualaikum dan selamat pagi YouTube. So kita dah regroup dengan Faiz dengan Husin. Sorry noh. Kita ada Kap Chai tu tak boleh laju. Ni lepas ni tunggu lah. Ingat kan tak join kita tadi tu. Tengok ish. Location dah lepas pada Taiping lah. Oh tak ikut. Oh ya, sorry. Ikut ni, ikut geng-geng Kap Chai sekali. Tak ada dah, sampai dah semua. Ini Azwan, Faiz, Husin. Faiz. Husin, Faiz.
Amir, Faiz, Amir, Hussein. Hussein, Makri, Faiz. Dah cukup kan saya perkenalkan. Oh ni Rajan. Rajan, Faiz, Rajan, Hussein. So ya, semua dah settle stretching ke apa semua. Kita akan straight away pergi, apa nama? Allah, apa nama dia? Allah. Kita nak pergi Petronas Simpang Pulai. Petronas Simpang Pulai. Jadi masing-masing jalan lah. Jumpa sana aja. Saya last man lah hampa jalan lu. Tak ada DB gila. Merdu MT25 abang. Abang convert crossplane ke MT25 abang? Oh, SP yang crossplane. Faham. Enak bunyinya. Oh, siap double disc lagi MT25 abang ni. Okay, selamat. Hati-hati. Nak laju, tak mau laju pun tak apa. Alright. Hai, apa tu bang? Motor abang rosak ke? Abang? Motor abang macam ada semput-semput lah tadi saya perasan. Abang tak tukar plug ni. MKC kan, gila. Haram deh. Confident deh dengan saya. Oh dia race tire, apa dia nak kan? Nak Liga 25 kat corner. Careful. Lori bonding. Hussein kita. Kamera. Kamera. Saya meter 18.
Hai Ameh. Balik. Masuk. Ayo Ameh. Alah sorry doh Mak Kri tak dapat nak record Ameh ni. Oh ya. Ameh ni punca. Are. Bukan rela simpan bulan. Exit simpan bulan. Bukan. Are. Deal. Mak Kri ni exit simpan bulan dia boleh elbow je lah. Serius tak tipu. Are betul. Dia tak elbow lah, tapi dia garang. Boleh tahan lah atas highway. Roadblock. Belakang tu ada roadblock. Roadblock. JPJ tuan-tuan. JPJ tuan-tuan.